Dalam pembuatan kopi dekat rumah ni, antara momen yang paling best adalah momen di mana korang tunggu kopi tu habis turun Tapi bagi aku ada momen yang best juga, iaitu menggunakan benda ni. So untuk coffee temper yang aku guna ni adalah daripada MHW3 Bomber So untuk colour dia, kalau korang boleh tengok, warna dia memang sangat-sangat cantik dan design dia pun sangat unik daripada yang aku punya sebelum ni. So bila aku susun dekat tempat aku buat kerja, tempat aku buat kopi ni, dia nampak lagi premium Yang penting kalau korang boleh tengok, part aku temper ni, korang akan dengar ada bunyi klik. So bunyi klik tu tandanya aku dah selesai untuk proses kopi temper aku. Untuk pengetahuan korang, jenama ni memang aku rasa agak top jugalah dalam penghasilan produk-produk aksesori untuk buat kopi, sama ada dekat rumah ataupun dekat kafe. So kalau korang nak dapatkan kopi temper yang macam aku punya ni, korang boleh tengok dekat bawah. Aku ada sediakan dekat mana korang boleh dapatkan.